Itu sesirat dapat guys. Ekor ada udang telur. Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Ikazlan Channel. Selamat pagi. Sekarang pukul 7 pagi. Kita nak ke mana pula pagi-pagi ni kan? Awal pagi ni burung-burung bersiulan, berkicauan. Okey, untuk video kali ni saya nak bawa korang pergi memancing. Mancing dekat Rompin Pahang. Ikut tak? Jom. Saya bawa korang pergi ke tempat tu. Alhamdulillah, saya dah sampai dekat Leban Condong dekat Medan Selera, Leban Condong. Kat sini pergi tandas sekejap. Yelah, perjalanan 2 jam kan, lama. Lepas tu kami nak bersarapan. Kami nak tapau je. Sambal kan? Sayang. Ada sikit lagi. Nasi lemak pun nak ambil. Okey, saya dah tapau nasi lemak, kuih muih, lepas tu dengan roti canai panas-panas lagi. Jom, kita teruskan perjalanan. Bang, kita teruskan perjalanan. Yuk. Udang besar. Okey bang, terima kasih. Nanti ambil kat jadi. Sini kalau tak ada umpan, macam-macam umpan ada. Daripada rod, ada pompon, anak pedang. Air kedua saya ambil jabatan. Sini rumah rakit Leban Condong. Lain kali kita datang sini lah. Tapi kali ni kita tempat bukan kat sini. Kita akan meneruskan perjalanan lagi. Oh, tangga Kita tengoklah sekejap. Tapi kita tak masuk, kita nak tengok jalan dia tu macam mana. Alhamdulillah, saya dah sampai dekat tempat untuk kami memancing. Okey, kali ni kami duduk dekat rumah yang sana tu. Ada bilik lah, bilik sewa. Dan kita ada special guest. Kita bawa mak mertua, kita bawa mak kat sini untuk beriadah lah, tukar-tukar angin sikit. Untuk tempat yang kami nak mancing tu, korang tengok ni. Tada! Kat situ. Kat bawah tu nanti kita turun. Ada bot, boleh sewa. Ini sungai Kuala Rompin lah. Kali ni nak santai-santai je. Kita tak nak hard sangat untuk cari apa hasil semula. Kita relax je kali ni. Okay, sebelum tu kami nak bersarapan dulu dekat situ. Kita set up dulu tempatnya dulu. Jom kita bersarapan dulu. Tangan kiri lah. Hari ni redup Hari ni redup. Redup. Harapnya tak hujan lah dulu. Siapa nasi lemak. Kuih. Lembut juga rasanya dia. Canai pun ada.
Okey, kita dah sampai. Jom kita set up untuk memancing. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak pernah naik ni. Yang ni biasalah, selalu naik bot. Jadi kita akan cuba ataupun tidak cuba, nanti kita tengok keadaan macam mana. Hari ni hari bekerja, jadi mungkin hari ni macam tak ada pemancing lah turun. Mungkin petang nanti. Sekarang dalam pukul 10 lebih, 10.30 macam tu. Nelayan dah turun dalam sampan. Mancing dagala ni dia tak macam ikan. Dia banyak sabar lah, banyak sabar. Sejam kadang-kadang kalau tak musim dia seekor pun belum dapat sejam. Jadi tak boleh pakai satu lah. Rumah dia pakai satu je, dia baru nak belajar. Kita pakai 4 kita buka ni. Ada spare lagi 2 ni. Rajin kan saya buka lah, pakai 6. Pakai impun pun. Ada udang. Ada bawa cacing jugalah. Tapi cacing sebab musim ni hujan banyak kan, malas nak cari. Sikit je. Biasanya atas ni, Pol Sepaya ni, dia orang rajin bawah kan, turun bawah sampai jambatan. Saya biasa geng-geng naik atas. Air macam ni okey ni, arus pun tak berapa kuat memang. Saya ingatkan mengena tahu sebab berat ataupun tersangkut. Korang tengok apa ni saya dapat. Bawa. Sesirat. Allah. Tolong. Tolong. Kalau belut tadi okey lagi kan? Ada belut ke macam ni? Ikan tilan ke bolehlah terima. Ini sesuatu yang baru pada saya. Saya sangat seram. Sekejap ya. Apa-apa ke? Ini kalau dapat nampak lendir. Nampak lain lah. Itu sesirat Nampak lendir. Ni sesuatu yang apa, yang pemancing tak suka selamat. Nampak lain. Dia kalau dah kena lendir dia tu, ikan tak mau makan. Kena buat baru. Orang tak pernah mancing udang. First time dalam hidup mancing udang. First lesson dia sesirat. Malu ya. Kita ingatkan mengena tau. Belum rezekinya. Udang sesirat tu memang rajin lah makan. Sebab makanan dia kan, kira banyak lah sesirat. makanan dia dengan tilan lebih kurang lah. Tilan ketam kan. Anak ketam tu lah dia makan. Saya dapat sesirat pula. Tapi saya ingatkan tadi kalau tilan boleh lah juga dimakan kan, dimasak. Tapi sesirat. Tidak. Kita cuba lagi. Kau boleh nak mengayuh lah guys. Dia nak mendayung tengah sikit. Saya belum berani lagi naik ni. Nantilah tengok hari ni ke esok ke. Nelayan ni ke lah, nelayan guys. Sana pun nampaknya ada seorang yang dah turun memancing.
Bismillah. Ayo manda. Ha? Belum. Dia pergi tengah sikit. Mendayung. Dayung sampan. Nak ke mana? Oh, kat bawah tu. Terpusing-pusing kat situ. Nak ke mana? Kat situ ke? Oh, nak kat situ je. Terpusing-pusing Syamil ni. Ke mana Syamil? Oh, ikat kat pokok. Suami saya pakai 6 joran bang. 5 joran, saya pakai 2. Tadi saya dah pakai 1, tapi bila 1 tu dah kena sesirat kan. Kita ada spare lah lagi 1. Kita newbie je, kita baru mula belajar nak mancing udang. InsyaAllah ada rezeki ada. Alhamdulillah. Dapat guys. Kita jauh lah kita nak zoom. Alhamdulillah rezeki yang pertama. Mantap guys. Kena sesirat ke? Dekat situ pun kena sesirat. Yang ni kecil sikit lah. Buang. Tadi saya kena yang besar. Okey. Udang lagi. Alhamdulillah tu. Dia duduk tengah lah guys. Duduk tengah ada rezeki. Tapi saya tengah juga ni kiranya. Kan? Dapat lagi ke? Dapat lagi yang keempat. Alhamdulillah. Dapat lagi yang kelima. Dapat lagi? Alhamdulillah. Nampaknya kat sana meriah tau korang. Saya masih belum ada hasil, belum ada rezeki lagi. Tak apalah. Janji ada hasil. Tak kumpau bang? Tak kumpau. Tadi saya masuk bilik kan, kemas-kemas dalam bilik itulah. Nak untuk barang-barang semua saya masukkan. Lepas tu suami saya ni daripada sini tadi tahu-tahu dia dah dekat belah sini. Alhamdulillah lah, tengah hari ni sekarang pukul 1 suku. Panas dia, panas yang tak menyengat sangat lah. Jadi sedap-sedap gitulah untuk itulah dia. Seronok dia kat sana tu lah. Dah panggil balik tu, panggil dah tengah hari dah, suruh panggil balik lah. Rehat sekejap. Kemain dia tunjuk dia tunjuk kita apa benda yang dia dapat tu pun kita tak nampak. Panggil-panggil kan. Nampak gembira gembira dekat situ. Kita tunggu dia naik sini lah, naik dekat jeti ni dah Zuhur dah tu. Dah dengar Zuhur. Dah azan. 3 jam mancing. Kita rehat sekejap. Pukul 2 lebih. 2 lebih. Nak mandi, solat, pergi cari makan tengah hari. Alhamdulillah dapat lah. Teng. Sekejap. Alhamdulillah. Soalnya adalah 3 ekor. 4 ekor, ada udang telur. Tak dapat. Tak ada dia lebat ke ni. Dia lebat ke. Lebat. Best. Besar alhamdulillah ya